Ni kalau nak buat santan, masak lemak, pucuk ubi, boleh lah. Ni SGG tapi dia besar. SGG ori. Kulit dia tipis. Nanti kita boleh buktikan macam mana buat tacunan, macam mana SGG. Ni pun lebat ya. Ni nampak sebenarnya saiz ni. Kalau kita tengok, wah memang puas hati berat ya. Ni bila kita kocak macam ni, dia berat, biasanya isi dia tebal. Nampak? Ini pun lain macam. Seronok lah macam ni kan. Dah tentulah puas hati ni macam juga sama. Puas hati ya. Kalau sini saya tak ada kopek, kalau nanti bawa balik kita kopek lah. Kita tengok memang terbaik. Mak sini memang syok ya. Dia orang nak tengok hasil-hasil yang lain ya. Tengok ni ya. Nampak tak? Semua dah tua. Ni boleh dijual ni. Ni SGG. Katanya lah SGG. Kalau berubah saya tak tahu sebab batang dia bawa agak besar. Ini pun saya ambil daripada kawan ya. Dia kata SGG. Tapi saya tengok ni pokok ni macam dah kahwin lain. Tapi yang penting buah ni pun jadi. Ini walaupun nampak kecil tapi dia punya isi dalam tebal ya. Besar ya. Ni. Nanti kita boleh buktikan dekat rumah macam mana buat tacunan, macam mana SGG. Ni nampak. Dia berat. Walaupun kecil, dia berat. Tapi ni sebenarnya kulit agak tipis. Kalau yang tadi ni mula-mula ni memang puas hati ya. Okey, sekarang kita tengok tacunan dulu ya. Ni tacunan. Kita kupas, kita nak tengok dalam. Nampak ya. Memang puas hati lah. Besar. Besar. Kulit dia tipis sikit. Nampak dia besar, berat. Okey, kita letak sini. Kita ambil SGG yang ori. Ini baru 3 tahun. Kita tengok perbezaan. Bismillahirrahmanirrahim. Tengok. Kulit dia tipis. Isi dia besar. Hasam pun bukan tu. Tapi kita nak tengok dalaman dia macam mana nanti ya. Nampak? Ni kulit dia kecil ya, tipis, tapi buah dia sama. Tengok ya, sama. Okey, kita nak tengok sekarang hasil SGG yang dah dikacuk. Yang kacuk kita tanam tak tahulah. Kalau nak kopek memang seronok lah sebab dia besar. Tengok ya. Itu dia. Tapi buah dia Masya Allah. Masya Allah. Tengok ya, ni SGG. Dia batang ni bawah dia agak besar. Kalau SGG biasa batangnya kecil, naik kecil kan. Tapi ni agak besar, tapi taklah besar macam tacunan ya. Tengok perbandingannya. Masya Allah. Tu dia. Tengok kan. Tacunan SGG. SGG dah kacuk dah. Tak tahulah datang mana sebab saya tanam 8 pokok SGG belaka. Tapi yang ni besar-besar ni. Kalau nak tengok lagi kita satu lagi. Adik dia. Okey, nampak saiz dia sama kan? Nampak adik-beradik. SGG yang dah kacuk. SGG ori. Tacunan. Buah kecil macam ni tapi buah isi besar. Okey, kita nak lihat isi dalamannya. Tipis ke tebal ke wallahualam lah. Kita nak tengok beza di dalam. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Alamak, sedap pula airnya ni. Boleh ya. Ni tacunan. 18 biji per tandan. Nampak? Maknanya taklah besar sangat. Tapi dalam ni boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Minta maaf. Walaupun tua. Sedap pula tu. SGG ori. Bismillahirrahmanirrahim. Kurang lebih. Nampak ni. Bismillahirrahmanirrahim. Kurang manis, tapi itu manis. Tacunan manis. Kita letak tepi. SGG dia tak melebihi 15 per tandan. Paling pun mungkin 12 saja. Tapi tacunan 18 biji ya. Besar-besar saiz ni 18 biji. Tapi dia punya perdu, batang di bawah dia 2 pemeluk. Saya pun tak tahulah kenapa besar. Okay, sekarang kita lihat SGG yang dah kacuk. Agak-agak macam mana ya. Harap-harap cantik lah. Bismillahirrahmanirrahim. Wah. Macam okey puas hati. Ni kalau nak buat santan, masak lemak, pucuk ubi, boleh lah. Ni SGG tapi dia besar. Batang ni bawah dia agak besar sikit. Tapi saya beli benih SGG lah. Mungkin dia dah berlaku kacuk kan, tak tahulah. Tengok kita rasa. Air dari tacunan walaupun tu manis. Inilah hasilnya. Okey, puas hati ya.